Hari ni kahwin nak bawa saya demo pergi kedai tinta paling best. Sebenarnya lama dah kahwin nak tukar tinta ni benar. Ni baru jumpa kedai hot premium tapi harga sangat murah guys. Siapa aja kedai kahwin oyak kahwin nak tinta hot gelap di luar, cerah di dalam. Oh, so patah kilat abang ni tunjuk pateri di plus. Dia kata tinta ni kalau kau panas, ya ke dia kau gelap. Kena pula UV dengan IR dia maksimum. Oh, memang puas hati bos. Bang, nanti dulu bang. Oh, mana pula? Abang nak buang tinta lama saya ke? Kita buang lah. Sebab kita buat tinta ni percuma saja. Tak ada cas tersembunyi. Percuma saja bang? Percuma saja. Cuci pun pergi ke? Cuci semua percuma. Siap pasang. Lepas tu nak buka kedai tinta ni. Oh, kalau dah percuma buka je lah bang. Bau puas hati kan? Betul sayang. Sebenarnya cerita siap awak tak perlu risau bab pemasangan sebab sini memang pakar. Dia siap bagi waranti 5 tahun. 5 tahun lama tu boh. Tapi untuk kualiti tinta ni boleh tahan sampai 10 tahun. Wah, memang untung gila. Jom dengar gapo hostess dia nak ayat pasal tinta. Kami mencadangkan tinta bateri HD+. Barang dalam kereta, interior, item dalam kereta macam dashboard, steering dan sebagainya, tak adalah makin pudar. Ia menggunakan teknologi sarutan logam yang canggih di mana ia membantu menolak kabel secara maksimum. Ayat dia adalah terdiri daripada 95 hingga 99%. Kita tak rasa panas. Di dalam kereta kita nampak cerah, tapi bila berada di luar kita nampak gelap. Di mana ia amat sesuai untuk pemanduan sebelah malam ataupun ketika waktu hujan. Bila waktu panas terik, kegelapannya akan meningkat sebanyak 10 hingga 20%. So, bila cuaca tu mendung dan kegelapan tinta yang dipasang tu akan kembali kepada normal, menyebabkan suhu di dalam kereta rasa lebih sejuk, lebih lama dan tidak mudah pudar berbanding daripada tinta biasa. Dia dapat mengurangkan silau matahari dan lampu kenderaan. Jadi pemanduan kita adalah lebih selamat dan lebih selesa, premium dan eksklusif, di mana ia memberi rupa yang elegan dan nampak lebih moden. Kalau saya awak ingat kedai ni buat tinta saja memang silap. Sebabnya kedai ni juga buat servis tukar cermin kereta dan tinta baru ni. Kalau tukar cermin kereta boleh buat cash dengan bayar insurans. Dapat free tinta lagi boh. Kalau nak buat tinta rumah ataupun pejabat boleh panggil saya dia dulu untuk buat ukuran the week quotation. Kalau kena dengan harga kira boleh proceed selalu. Biasanya dalam 2-3 hari tu boleh pasal dah. Siap dia pasal memang kemah dan comel. Rumah pun nampak menarik dan elegan. Untuk tinta baru ni siap dia bagi waranti 1 tahun. So jangan bimbang guys. Okey, siap pun kereta saya. Untuk kegelapan siap awak boleh pilih spek custom ataupun JPJ. Tunggu lagi, marilah ke Power Team Kot Lanah Kelantan. Memang style habis.